Salam sejahtera semua, anda sedang menonton Jackpot Garage. Hari ini kita nak tengok apa ciri-ciri dan perbezaan Ninja 250 dari tahun 2013 dan tahun 2018. Tetapi sebelum kita mulakan, saja nak jelaskan bahawa Ninja 250 daripada tahun 18 ini adalah fully standard daripada kilang. Ini pula sudah buat sedikit benda. Nanti kita pun tengok apa modifikasi yang ada pada 13 dan pada masa yang sama buat perbandingan antara dua genre. Tengok gadis cantik, kena tengok bahagian dada, bahagian mata. Tudung awet baru ini ada angle tajam dan mengancam. Penjelasan pereka bentuk bahawa ciri gaya dipinjam Abang Supercharger H2. Pandanganku, desain ibarat A25 V1 yang dianayatimkan dan dibesarkan rumah kuda hijau. Kat long kawi tak kalah juga pesta fashion ni. Asal kilang hitam dan oranye, kini pakai baju raya carbon fiber dengan warna lagi menyerupai H2. Lampu 18 ori sudah LED dan bernyala bersama sekali. Kat long memikat lagi dengan lampu daylight bernyala sebelah. Asal mentol sekarang bikin dah LED. Nak tengok ekor boleh rujuk yang bongsu. Ninja 13 pernah ada ekor lampu bermentol. Kini dah buat make up LED seunit. Rapi, menawan lah. Fog 41mm teleskopik. Krom kat atas, stanchion kat bawah. Tak senang bocor. Kalau bocor pun tak melimpah. Kalong berlengan kurus sedikit dengan fog right setup 37mm. Rim standard 17 inci bagi berdua-dua. Saiz tayar bolehlah kreatif sikit. Nak pakai 110 standard kilang pun okey, 100 pun okey, 120 pun okey. Lagi nipis lagi laju, betul tak? Chakira brake jangan beli yang sama. Ninja mudah pakai rotor 310mm yang sangat besar dalam kelas dia. Beza 50mm dengan Traplo. Kita nampak juga posisi lubang beza. Cuma desain ombak masih ada dan caliper Nissin 2 piston dikekalkan. Cluster instrumen jentera berdua ada jarum, ada LCD. Posisi dan saiz sahaja yang lain. Masing-masing ikut dashboard model-model lain dalam barisan Kawasaki pada tahun 18 dan 13. Bahagian kokpit terdiri komponen yang rutin. Switch engine, lampu depan, signal kiri kanan, butang hazard, starter. Posisi tekan dan mengendali benda-benda ini tetap sama antara dua model tahun berbeza. Cuma lain sebab aksesori yang ditambah. Lampu isyarat juga disepadukan fairing. Style sejak IASIX lama lagi. Tahun 13 sepatutnya mentol. Terkejutlah ada LED. Jantung 18 yang suci ini menjana 39 horsepower dengan torque 23.5 Nm. 13 tak ada DOHC. Tak ada 8 valve. Asalnya milik 30 horsepower dan torque maksima 21.7 Nm. Tapi dah tak asal mesin ni. 12 tahun selepas kelahiran, Kat Long bertemu dengan sepasukan tuner dan lepas berapa jam keluar dari bengkel dengan hampir 35 horsepower dan torque 24 Nm. Cut off, kau bertanya. Apa cut off? Entah bagaimana para penyelidik telah meyakinkan penggubal undang-undang merata dunia bahawa punca utama pemanasan global adalah exhaust. Nasib baik walaupun meriam buntut lagi besar, reka bentuk masih maju daripada yang lama. Cuma untuk Kat Long tak ada batang dan muffler asal yang boleh tunjuk. Pindah ke bulan tinggal pun elok juga. Spring belakang ni dipanggil monoshock. Kuda tahun 18 ni ada monoshock yang boleh kau laraskan preload. Kat Long asalnya pakai suspension trademark Unitrack yang ada pada variant Scrambler kawi juga. Walaupun Unitrack dia gelar macam nama university, tapi preload tak boleh ubah. Itu sebab owner lama sudah pasang benda ni supaya boleh adjust lah. Sesuai untuk mereka yang bujang dulu tapi sekarang sudah ada awet naik bersama. Kalau berdua-dua sudah naik lagi berat badan, tak perlulah keraskan suspension lagi. Jackpot Garage ada touring bike suspension KYB untuk anda. Sistem brake belakang untuk dua model ni menampilkan kaliper 2 port. Bike bongsu ni nampaknya macam ada speed sensoring, nampaknya macam ada ABS, tapi itulah racer mana perlukan ABS. Lengan hayun baru kononnya lebih ringan daripada yang lama sebab tak ada silang rangka. Belakang saiz standard 140/70/17. Nak kreatif sikit tak standard pun boleh 13/150. Kalau kecil macam Danny Pedrosa boleh pakai Ninja 250 ke? Macam okey je. Berlanah 78 cm. Pilihan boleh naik bersama juga, cuma Kat Long lagi suka bersendirian. Ninja baru top speed tinggi sebab sprocket 1440. Yang lama standard 1446. Loncatan permulaan lagi kuat. Rantai dan sprocket ni semuanya baru. Ninja 2018 ada assist dan slipper clutch. Gelaran panjang untuk jimat tenaga tarik clutch dan penurunan gear yang stabil sebanyak 20%. Pengendalian macam mana? Lepas ambil kira modifikasi yang ada, Ninja baru lagi tangkas lagi selesa sebab ada rangka trellis yang lain ringan. Tapi dari segi kestabilan, saya ambil Kat Long. Dia rasa macam SBK yang lagi besar. Tuning dan sprocket lagi besar juga menawarkan pengalaman lebih boleh diramal. Sesuai juga jalan dalam town nak pecut cepat. Kalau bukan pemula pakai Y15, Legenda, LC, pasti ramai yang bermula dengan Nazar Blade, Pulsar, A25, CBR dan Ninja. Soalannya, mana satu? Dua Lipa atau Angelina Jolie? Pasal hadu untuk dilepaskan pula.
Jentera ini dari tahun 2018 kita jual 10,500 bulanan untuk 6 tahun lebih kurang 200 sahaja. Dan motor ini pula kita mula lelong pada harga RM6,999 sebab jajan dia pun sudah hampir berpuluh-puluh ribu dah yang memakan motor ini. Jadi kita start RM6,999 dan kalau nak buat loan pun boleh. Kita jual kepada bidder yang paling tinggi. Dan untuk harga sekarang RM6,999 bulanan untuk 4 tahun lebih kurang 200 sahaja. Mana satu yang para penonton lagi suka? Boleh komen kat bawah dan jangan lupa like, share dan subscribe. Nak jual motor, nak beli motor, nak trade in motor, nak uruskan pinjaman untuk pembelian motor, satu nombor sahaja kena semua ingat 018 345 67 9. Kita simpan.